rasa kepala kita tu tak macam berkuap. And then kalau kita berpeluh pun kita tak rasa macam tak selesa. And then kalau you ada dandruff macam dulu I ada masalah dandruff tau. Bila sejak I bertukar pakai dengan Alora Scarf ni, memang I punya dandruff dah sangat-sangat kurang. Wow. And then I dah start tumbuh anak-anak rambut kat depan ni. Kalau tidak, I punya dahi ni memang luas pemandangan. Sebab tu masa zaman umur muda ada fringe sebab luas kan. So sekarang dia dah start tumbuh anak-anak rambut kat tepi ni. So macam cantik lah sikit kat rumah kan. Okay. So the first thing yang kita nak buat ialah, kalau kita pakai tudung, selalunya kan bila kita dah pakai pin, lepas tu kita adjust, lepas tu tiba-tiba ada tinggi lah, ada terendah lah, lepas tu kita kena buka balik, betul tak? So kalau my style, sebelum nak pin, I akan adjust dulu. Kita kan dah tahu styling apa kita nak buat. So kita adjust dulu ikut length mana yang kita nak, so that kita tak rosakkan kita punya tudung dengan berapa kali banyak pin. So contohlah, this one I nak buat style yang tu. I akan buat ukuran itu. I kan nervous tau bila I cakap kan, dia macam tiba senyap. Aku salah cakap ke? Begitu fokus. So I akan tengok dulu length dia betul tahap mana yang I nak. Okay. Lepas tu baru I akan pin. Tidak, I tak pakai scrunchie. Maaf Cik. Dia, ini ialah benda yang paling penting lah. Sebab kalau orang kan dia akan cakap kalau kita pakai tudung, kita tak ada scrunchie, tudung tu akan ada excess yang lebih. So that's why dia cakap, macam mana you buat tudung you terletak cantik je. I punya tudung kan dah sampai-sampai bau-bau, kadang-kadang nak pergi toilet tu tak kena tarik dulu kan, takut terkena air kat toilet kan. So kalau you pakai scrunchie, benda your tudung tu akan tergantung. So bila tergantung, dia punya flow tu akan cantik. That's why kena pakai scrunchie. Walaupun tak payahlah nak beli yang rabak besar tu kan. Just normal scrunchie pun okey, asalkan dia ada volume. Beli pada Beli pada I pun akan order. Pegang je Pegang je. Pegang sini. Okey, I masukkan dia. Scrunchie untuk Alora. Scrunchie bukan Alora. Sorry, Alora tu makan. Okey. You nampak tak? Cuba Fida diri, I nak tunjukkan dia orang. Nampak tak? Bila dia pakai scrunchie, dia akan ada this flow. Kalau tak, dia akan just flat. Okay. Alright. Wah, Syam belajar sesuatu, Syam? Ya. Mana pula aku nak tak scrunchie? Tapi dia ada inner yang ada scrunchie je. Macam orang yang rambut pendek, you beli inner tudung yang memang dah ada scrunchie tu. So, macam I pun, I punya rambut pendek kan, tapi still boleh ikat lagi. Kalau macam yang pernah dulu I potong boy cut, memang I pakai yang scrunchie yang dah ada dengan inner sekali. So that dia senang, so the volume is still there. Okay? Saya tu kamu beli. Tapi dia pandai. 11 tahun juga. Okay. So, macam mana nak mengelakkan bila tudung, kan macam kalau dah petang-petang kan, macam dah terkeluar, lepas tu nanti kita betulkan sebelah sini kan, sebelah tinggi, sebelah rendah kan. So untuk mengelakkan benda tu, bila Didi pakai tudung, Didi akan lipat terus. We adjust terus ikut bentuk yang you nak. Okay. Itu. So you pin. Bila you pin, you dah secure dekat lipatan tu. So lipatan tu tak akan terbuka. So kalau you cakap banyak kan, gosip ke apa kan, cakap kan, dia terkeluar, lepas tu you nak kan? I tahu perempuan suka betulkan tudung. Aku cakap betulkan tudung je, kenapa kena macam tu? So kalau you lipat terus macam stresnya pakai tudung. Lepas tu dia kan, you awning kan? Lipat terus so that you lockkan terus dia punya awning tu. Okay. And then I pakai safety pin je untuk pinkan bawah ni. Macam tu. Okey, kita tarik dulu ni ke depan dulu. Okey, kenapa I suruh tarik ke depan macam ni? Sebab I nak bagi dia start ada line untuk draping. Sebab kalau you terus pusing, contohlah I buat contoh. Suruh buat pusing macam ni.
Dia nampak tak kat sini akan berpetak-petak. Itu you nak susun nanti, nak kena susun balik. So kalau you tarik daripada depan, contohnya you tarik macam ni, orang macam ni, you nampak tak dia dah ada start ni. Dia punya line ni dia dah naturally ada. So daripada situ you just follow. Okay, dah tarik situ, dia dah ada line macam ni. Okay, then baru you tarik yang untuk pusingkan tu. Tarik ke atas. Nampak tak? Dia akan start, dia dah ada starting line dia. So bila you dah you pin nanti baru you betulkan. So ni pusingkan. And then nak pin yang bahagian yang ni pun ada tips dia. Kalau let's say you nak tudung ni jatuh ke depan, contohlah macam nak jatuh ke depan macam ni, kat mana you pin ialah bahagian depan daripada telinga you. So that dia punya jatuh tu cantik straight ke depan. Kalau you nak dia jatuh ke belakang, nak buat macam ala-ala rasa macam veil macam tu, you pin di belakang daripada telinga. So that dia punya flow tu jatuh ke belakang. Sebab kalau you pin kat belakang lepas tu you tarik ke depan, you akan ada that extra telinga Mickey Mouse kat tepi tu. So dia punya flow tu tak cantik. I memang pakai tudung, I OCD sikit. Nak dia memang betul-betul properly terletak. Okay, so kalau yang ni contoh, I nak dia jatuh kat belakang. Tu. So kita pinkan dia belakang daripada you punya telinga. Lebih kurang lah kan, sebab ada orang telinga tinggi, ada telinga rendah kan. Kan, tu masalah telinga kita tak tahu ya kat dalam. Okay, lepas tu kita pinkan. And then kalau untuk material yang macam a bit licin sikit, then you just double pin lah satu dekat atas. Tapi kalau macam pakai tudung, memang disarankan you kena letak satu pin dekat bahagian atas ni, supaya you punya tudung tu tak bergerak dengan, selalu kan bila kita cakap-cakap tudung kita bergerak kan. So bila you pin kat situ, and then you pin tu, you pin sekali dengan your anak tudung and kena dekat your hair. Jangan pin sekali dengan kulit kepala pula. Darah kat depan kan. So you pin sekali dengan the anak tudung and also your hair, so that dia ialah lock kat situ supaya tudung you tak bergerak. Okay? Dan kita pakai macam tu. Right? Okay. Now kita akan betulkan draping. So dia dah ada starting line dia kat situ. And just adjust je. Dan it depends on you lah. Kalau yang depan ni you nak jatuh, biar dia jatuh kat depan, dan biar dia jatuh kat depan. Tapi kalau you nak dia kemas, nak ni je, then you just tolak ke tepi lah, pun boleh. Sebab hari ni dia pakai jubah kan, dia macam muslimah sikit. Kita muslimah kan dia kan, ya Habibi, ya Habibi kan. Dubai husband. Ya, Dubai bling. Dubai bling. Okay. And then kita pinkan. Kita pinkan ataupun nak letak brooch pun boleh. Syam. Syah lah Syam paling minat bahagian ni. Tidak, you balik terus ke baju macam ni. Syam hari ni tak masak. Hari ni tak masak, makan luar. Dia kata tak payah masak, makan luar. Hari ni dah tutup. Dah tutup hari terus. Dah tutup hari ni. Lepas hari tak baru cuci kan? Ya, simpan. Simpan sampai. So bila you punya starting line dripping tu dah ada naturally, it's easy for you to just nak betulkan. Macam kalau dah bergerak-gerak anak, macam anak buat macam tu kan. Lepas tu you just ambil yang tengah ni, tolak ke bawah dan dah betulkan. Sebab dekat sini starting line dia dah natural. Sebab kalau you macam susun, nanti dia akan nampak nampak keras, dia tak nampak natural. Tak payah lah mic ni punya suara sampai ke coffee bean ni lah. Uyuh, lawa Vida ni, Vida. Ya, sayang cuci makeup ni kan. Gantung kuali, okey? Gantung kuali. Cik gantung kuali hari ni. I risau sampai tidur dia simpan dia kerja. Betul. Nanti I ambil dalam Live, hari ni live. live sampai Kau lah dengan makeup sama, aku masuk. Uish. Makeup on point. terus lah apa lagi dulu. 18 PJSB, Amin. Amin. Macam tu. See, you tengok kalau kat belakang kita pakai scrunchie, nampak tak? Dia punya flow. Kalau you tak pakai scrunchie, dia akan flat. Dia terus akan nampak tak cantik lah. Sebab macam scrunchie ni, you tak payah macam sabun.
Just nice kan, ikut bentuk kepala you kan. Sebab semua orang kan, rabak orang besar macam tu kan. Dan macam apa, Ya Allah, tengok moment apa ni. tu yang alien tu, alien versus apa, predator. Okay, come. Right, tu satu. Satu lagi, kalau macam shawl ni, kalau boring kan, tak nak lah pakai. Yang macam Didi punya tu pun cantik juga. Tu nanti kena datang Raya Open House sebab I akan jadi orang yang sharekan tutorial, more tutorial. Hari ni kita sikit-sikit je kan. Kita bagi teaser-teaser je. Nanti masa Open House Hari Raya BE tu, datang ni, kita datang. This second one. Second method. Second look. Second look. Oh, Second look. method pak. Apa ni? Sorry. Okay, screw dah. Okay, so this one, shawl ni I akan buat macam kita pakai square. So I akan lipat 3 segi macam ni. Okay. Wow. Ni kan, macam ni kan. Kita lipat dia macam ni, 3 segi. Right. So kalau you beli tudung shawl kan, boleh je lah you nak pakai macam you pakai square. Bawal. Macam pakai bawal. Make sure dia betul-betul straight sebab kalau kain kan, kain dia ada grain line dia ada era kain dia. So kalau you lipat salah, you punya awning tu nanti tak cantik. So you kena make sure you lipat tu betul-betul. Terus saya. Okay. Chin up sikit. Betul-betul Syam. Muka you. Fokus. I pergi market pun macam ni juga. Ya. Sama juga macam shawl tadi, I mesti akan lipat, lepas tu baru I pin. Okay, sebab jadi macam tu. Wow. Lipat. Kecil aku jarum ni tak tajam. Kasi pipi je sebab pipi dia senang nak, dia boleh bagi you space. Secure lagi satu kan. Okay, ready. Okay, and then baru I akan kemaskan. Ni stylish lah sebab saya kat OCD, so kita pakai ujung sikat ni untuk proper kan masuk. Tapi kalau kat rumah, you tak ada, you ambil brush you yang paling kecil, then you adjust, you tolak je dalam tu supaya dia kemas. Then kalau you tak nak dia terbuka-buka, you just securekan pin kat tepi. Tapi kalau nak beli sikat ni, boleh je beli sikat dekat Shopee ada banyak. Okay, right. So, dah macam tu, nak buat macam mana? Yang ni ada banyak cara. So, yang bahagian ni kita tak guna. Kita just kemaskan je dekat bahagian leher supaya dia tak bulky. And then kita pin, ataupun kalau tak you nak masukkan ke dalam pun boleh. Tak payah pin pun boleh. Ini sebab I nak kemaskan dia, so I pinkan dekat belakang supaya dia tak bulky dekat leher tu. Right. Okay. Dan bahagian ni kamu juga tarik ke depan dulu supaya dia ada that line. Okay, tarik ke depan dulu. Dan this part tarik dia naik atas. Okay. So tudung, because Alora shawl ni kita ada shawl je, kita ada square. So kalau untuk orang yang suka pakai square, you boleh cuba this method lah. Method shawl. Kita okey lah. Kan? Anda kan? Okay. Lepas tu kalau depends on you lah, kalau you nak dia jatuh ke belakang, then you pin kat belakang. Tapi kalau you nak dia ke depan, then you boleh pin kat depan. Contohnya ni, I pinkan kat depan. And then satu lagi tips, kalau you tak nak you punya hidung rosak, you kena make sure jarum teliti you tak tajam. Kalau yang tumpul-tumpul tu, buang je lah. Kat mana nak dapat peniti tajam, di kedai jahit. Kedai jahit dia punya dia jual peniti yang tajam. Kalau you beli yang macam dekat Daiso lah apa tu kan, yang tu memang selalunya jenis tu tumpul.
Okay, so yang ni depends, boleh tarik kat depan macam ni. Okay, berhenti. Tapi kalau you nak cover more, then you cleankan yang ni, lemas ni, and then boleh letak kat bawah macam ni. Okay, macam ni boleh. Ataupun kalau you nak nampak juga macam pakai bawah 3 segi kan, you buat macam ni. So dia jadi 3 segi. Okay, kat belakang tu you just pin kan, letak brooch ke pun boleh juga. Apa dia? Pin aja model? Model jacket. Wow! Boleh lawan Cik Apple. Ni cik apa? Cik rambutan? Manggis. Manggis dah ada. Rambutan boleh. Bila kau juga Belanda. Belanda. Kemaskan. Gitu. Cik apa ni? Cik rambutan. Oh, ni yang kita kemaskan sikit. Oh, maksudnya Aida? Oh, Boleh letak dan boleh jual. Oi, 2 hari kita beli. oh, Sayang tak pernah sayang. Aida boleh. Semalam ni dia tidur kat Oh, saya tak join. Oh, tak apa. Aku tak join. Kalau sebab dia kecil. Alright, pun boleh. Jadi gitu. Nampak effects scratchy tu. nampak kan? Bulat. Effect. And then satu lagi, macam ni pinjam macam ni. Ini kalau wanita-wanita bertudung ya. Apa kata untuk orang yang tidak bertudung tak? Nak pakai Alora shawl tu macam mana? Model je.